4 perkara jangan dalam usaha nak dapat BMI normal. Kalau you all orang yang nak turunkan berat badan dah lama, wajib dengar video ni sampai habis dan jangan lupa save dan follow saya. Individu yang telah pun berjaya turun 65 kg setelah gemuk daripada kecil. Yang pertama, jangan nak cepat. Bila you all nak turunkan berat badan selama ni, you all nak cepatlah sebab you all masih berada dalam video saya. Kerana bila nak cepat, kita akan melakukan banyak kesilapan semasa bermula yang akan menyebabkan kita mudah putus asa. Yang kedua, jangan nak mudah. Ini pun ramai orang buat. Rata-rata antara mereka yang nak turunkan berat badan pernah buat hal ini, iaitu percaya ada satu produk di luar sana yang dapat membantu you all dengan mudah dapat berat badan idaman. Contohnya, beli ubat kurus, kopi detox, teh detox, jamu, produk sapu-sapu untuk kurus, bengkung, sauna dan macam-macam lagi. Perkara nombor 3, jangan overcomplicatedkan usaha you all. Bila nak turunkan berat badan, fikir terlalu jauh. Kena faham diet A, B dan C. Kena tahu dulu berapa kalori setiap makanan. Kena tahu dulu berkenaan dengan tenaga dan penyimpanan tenaga. Yang menyebabkan you all tak mula-mula dan hanya mencari informasi semata-mata. So, bersederhanalah dan lakukan perubahan tabiat untuk dapat berat badan normal. Dan yang keempat, jangan nak sempurna. Ini pun sangat penting. Dalam usaha kita nak turunkan berat badan, kita jangkakan graf penurunan berat badan akan berlaku secara sempurna. Ini mustahil. Kita manusia, kadang-kadang kita hilang fokus, kita terlebih makan dengan tabiat kita yang lama. So, jangan sesekali nak sempurna. Bagi ruang, bagi khilaf pada diri dan maafkan diri dan bermula balik. InsyaAllah, jika digabungkan 4 perkara jangan ni dalam masa 1 tahun, you all akan dapat berat badan normal. Harap video kali ini memberi manfaat kepada you all supaya you all dapat berat badan normal dan jangan lupa like, follow dan share video ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.